Maksudnya apa tuan-tuan? Di sini Islam menitikkan soal berjemaah. Ini falsafah berjemaah tu kan. Sepatutnya umat Islam lah umat yang paling banyak bersatu. Sebab apa? Kebanyakan ibadah menjerumus ke arah apa tuan-tuan? Bekerjasama, bersatu padu. Hatta solat jemaah pun tuan-tuan. Tapi yang peliknya dalam kalangan kita hari ini yang berlaku tuan-tuan, yang paling banyak berpecah ada dalam kalangan umat Islam. Sedangkan kita adalah umat Islam yang mana tuan-tuan ada ijtima' ataupun perhimpunan secara harian, iaitu solat fardu 5 waktu berjemaah di masjid. Kita ada perhimpunan secara mingguan, solat apa? Solat Jumaat. Dan kita ada perhimpunan secara tahunan, iaitu apa? Solat Hari Raya. Tapi bila keluar tuan-tuan pakai slipper tuan-tuan, semua ikut cara masing-masing. Semua ikut apa? Perut masing-masing. Semua ikut nafsu masing-masing tuan-tuan. Kenapa? Solat semata-mata adalah ibadat saja. Hanya semata-mata spiritual saja, bukan diterjemahkan dalam kehidupan kita.